Assalamualaikum. Cuba anda bayangkan ketika sudah berjalan sangat jauh dengan sebuah harapan, tapi akhirnya tiba di destinasi, anda ditolak mentah-mentah. Pernah ketika Rasulullah SAW dan rombongan seramai 1.400 orang tiba di pinggiran kota Makkah dengan pakaian ihram, tanpa senjata perang, dengan unta kurban yang dihias sangat indah. Tujuan mereka hanya satu, untuk menyentuh tanah suci dan bersujud kepada Allah di hadapan Kaabah yang mereka sangat rindui. Namun Quraisy menutup kota Makkah. Mereka tutup segala pintu. Kenapa? Kerana mereka sangat-sangat takut. Takut kelihatan lemah jika membenarkan Rasulullah SAW masuk. Takut pengaruh Islam semakin kuat jika Muhammad SAW dan para pengikutnya menjejak kaki ke kota Kaabah. Bagi Quraisy ketika itu bukanlah umrah biasa, itu simbol kekuatan Islam yang mereka tidak bersedia untuk menerimanya. Walau sudah jelas tiada niat untuk berperang, mereka tetap juga menghantar utusan, tetap berdalih dan berdusta, hanya kerana ego dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Tapi Nabi kita, baginda tidak menyerang. Baginda SAW tidak membalas dengan marah, kerana dalam diri baginda SAW ada cahaya hikmah. Dan dalam bulan Zulqaidah, baginda mengajarkan kita satu perjalanan yang begitu besar. Kadang kita ditolak bukan kerana kita salah, tapi kerana mereka belum bersedia melihat kebenaran yang besar. Namun kesabaran itu, setahun kemudian Rasulullah dan para sahabat kembali lagi ke Makkah. Kini mereka masuk ke Makkah bukan sebagai tetamu yang ditolak, tetapi sebagai umat yang dimuliakan. Jadi kena ingat, Zulqaidah bukan sekadar bulan haram. Ia bulan di mana sabar diuji dan kemuliaan akan dilakar. Kerana kadang Allah tangguhkan pintu terbuka untuk memberi kita masuk dengan lebih mulia. Jangan lupa follow, share dan komen. Semoga kita dapat manfaat yang sama.